Tak kamera dulu. Okey. Adakah Hafiz aktif dalam dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah? Jika ada, nyatakan aktivitinya. Hafiz biasa kat sekolah join aktiviti apa? Ada tak zapin ke, pidato ke? Contohnya kalau sukan lompat jauh, renjah lebing, ada tak? Okey, tulis. Cek. Lebih tu je. Okey, yang kedua. Adakah kemudahan asas di sekolah lengkap bagi Hafiz? Contohnya apa kemudahan sekolah? TV semua. Tulis. TV. Lagi apa? Buku teks. Okey. Adakah Hafiz memberi respon positif dengan cara terlibat aktif semasa sesi pengajaran guru? Maksudnya, kalau dalam kelas tu, cikgu ajar, kalau Hafiz faham, Hafiz bagi respon positif tak? Angkat tangan ke? Ataupun kalau cikgu suruh ke depan, tulis apa-apa, Hafiz pergi depan tak? Betul? Next. Adakah Hafiz ada memegang sebarang jawatan di sekolah Baik Patah? Apa? Pengawas. Pengawas sekolah? Oh. Biasa setiap pagi buat apa? Kadang-kadang jaga pagar. Lepas tu jaga budak dalam dewan. Oh, kalau waktu rehat buat apa? Nanti kalau dah nak habis rehat, suruh dia orang berlaku. Okey. Seterusnya, apakah anda mengamalkan nilai-nilai murni di sekolah? Contoh nilai murni apa? Tolong cikgu. Tolong cikgu lagi. Amanah, jujur, bertanggungjawab, bersama kan? Banyak kan? Hafiz buat tak tu sesama kawan-kawan? Okey, contoh nilai murni yang Hafiz selalu buat apa? Amanah. Okey, tulis. Biasa dekat kantin kan kalau beli makanan, adakah Hafiz mencuri? Tak ada kan? Hafiz jujur kan beli makanan? Okey. Adakah Hafiz sentiasa menghadiri Harta Sukan? Biasa Harta Sukan hari apa? Selasa. Selasa. Biasa Hafiz join apa? Bola sepak. Bola sepak juga? Okey, tulis. Okey. Adakah Hafiz gemar dalam mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam? Suka? Kenapa? Betul. Kenapa Hafiz suka pendidikan Islam? Sebab senang? Biasa dalam exam dapat markah berapa? 100. 100? Ya ke? Okey, tulis. Sebab senang. Selalu dapat 100. Selalu dapat 100. Cikgu selalu puji tak? Dapat 100? Dapat hadiah ke? Kadang-kadang. Okey. Next. Apakah penggunaan kaedah tayangan video dan gambar dapat menarik minat Hafiz dalam pelajari pendidikan Islam? Maksudnya kalau cikgu guna tayangan video ke ataupun gambar-gambar ke, dapat menarik minat Hafiz untuk belajar tak? Ke Hafiz suka baca je buku, buat latihan, salin? Minat? Suka? Okey, tulis. Kenapa suka? Sebab ada gambar. Tulis. Suka tengok gambar. Okey, apakah pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru menarik dan seronok? Seronok tak kalau cikgu ajar? Okey. Okey, adakah Hafiz boleh mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian? Maksudnya Hafiz belajar benda ni hari ni,
Lepas tu kat rumah pun Hafiz buat benda yang sama. Contoh kalau cikgu kata, okey, semua kita kena bercakap benar tau. Lepas tu Hafiz, sejak saat itu, Hafiz tidak pernah bercakap bohong. Ada mengaplikasikan. Contoh, tolong menolong kawan. Contoh, kawan terluka, jatuh. Lepas tu Hafiz tolong. Hafiz aplikasikan tak kat kehidupan seharian? Aplikasi. Kan pengawas kan? Kalau ada budak hilang kasut, Hafiz tolong tak? Okay, tulis. Apa? Bertanggung? Bertanggungjawab. Kejap. Okey, terima kasih.